يا نعم الحسين يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب القريب المجيب الحبيب الكفيل Akan berkongsi je sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada ahli-ahlinya di kalangan manusia. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada ahli-ahlinya. Ahli-ahli Allah. So bayangkan, Allah Taala kan Tuhan, tapi ada ahli-ahlinya. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam kalau gym kan, ada yang ke gym sini. Ada ke gym? Ada. Tuh. Gym, kalau gym kan ada member, ahli-ahli. Kalau member gym ni ahli gym, ia ada 24/7 access ke gym. Boleh masuk keluar bila-bila masa saja. Ia ada privilege, kelebihan-kelebihan yang orang-orang biasa tidak dapat. Itu kalau member ahli, kan? Bagi Allah Subhanahu wa taala ada ahli-ahlinya, ada keistimewaan-keistimewaannya. Maka para sahabat pun bertanya, qalu ya Rasulullah manhum? Ya Rasulullah, siapakah bisdorang ini? Siapakah ahli-ahli Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka ini adalah ahli Al-Quran, ahli Allah, dan yang mempunyai keistimewaannya. Jadi Masya Allah, inilah kelebihan bagi para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Hafaz Al-Quran, hafizul Quran. Ada penghafaz Al-Qurannya, penghafaz Al-Quran, hafizul Quran. Apa arti hafiz? Bukan setakat menghafal, memorize, tapi hafiz ini dalam bahasa Arab artinya penjaga, menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran dengan hafalan, tapi juga menjaga Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran. Isi-isi kandungan diamalkannya. Yang pertama, hafizul Quran. Yang kedua, namanya hapus Al-Quran. Ada hafiz, ada hapus. Hapus Al-Quran apa? Habislah. Hancurlah. Hancur Al-Quran. Macam kalau Ustaz melihat ramai dia orang menghafal Al-Quran ni, hafalnya pulang Al-Quran, hafal. Tapinya yang sayangnya, bila mana ia menghafal Al-Quran, tapi isi kandungannya ini diamalkan. Maksudnya, Al-Quran cakapnya, la yaskhar qaumun, apa tu? Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin, asa an yakunu khairam minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mencela, janganlah kamu menghina orang lain. Kenapa? Boleh jadi orang itu lebih baik daripada kamu sendiri. Tapinya biasalah kita ni menghafal Al-Quran. Apa itu menghafal Al-Quran? Mengamalkan isi kandungannya juga. Inilah hubungan sesama kita ni kita ni jaga. Al-Quran menyebut tentang solat 5 waktu ataupun dijaga. Al-Quran menyebut tentang menghormati ibu bapa ataupun dijaga. Kita kadang-kadang tadi mendengarkan orang tahfiz, tapinya ulahnya indongnya, kesian indong yang dibuatnya. Dia orang tahfiz, tapi rupa-rupanya kedapatan ia ni mencuri. Ada. Ia orang tahfiz, tapi kedapatannya ia ni berdadah. Ada juga. Jadi kita ni sama-sama minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita ni daripada perkara-perkaraan ya. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni ahli Al-Quran. Apa tu ahli Al-Quran? Orang yang menghafal Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, dan yang paling penting mengamalkan isi kandungan
isi kandungan air. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك